Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Maka orang beriman dia selawat yang pertama, dan selawat yang kedua. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara." Maksudnya barang siapa berselawat ke atas 10 sekali, niscaya Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Kita mulakan dengan berselawat insya-Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan nikmat Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Allah izinkan kita untuk sama-sama berada dalam rumah Allah, untuk sama-sama kita solat berjamaah, khususnya kita sama-sama untuk berada dalam halaqah Al-Quran. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam kalangan orang yang
mendapat ganjaran duduk di taman syurga. Lebih lagi kita berada dalam majlis halaqah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Disambung tak mana tu? Mana sambung tu? Ha? Ayat 16. Ha? Dengar tak? Ha? Buat 16. 16. Okey. Muka surat 16 ayat 102. Baik. Safha 16 6 10 16 min suratul Baqarah juz'ul al-awwal ayat 102. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung balik setelah kita tawakuf berapa lama, sebulan 2 bulan sebab Ramadan dan Syawal. Sekarang dah masuk musim haji dah, ya. Baik, ayat 102. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إلى آخر ayat insyaAllah. Baik, kita tengok satu persatu. Di sana ada hukum, ada sifat huruf, ada makhraj huruf yang wajib kita sempurnakan bila mana kita membaca Al-Quranul Karim. Baik, wattaba'u, waw ni sifat dia nipis, waw ni sifat dia lembut. Tak betul wa. Wattaba'u, ta ni sifat dia hamash. Ujung lidah letakkan di antara di belakang gigi bawah. Wattaba'u, ba sifat dia nipis, makhrajnya di bibir. Ba'u, hukum dia ma asli. Au ma asli. Baca 2 harakat. Ma, sama juga ma, nipis juga. Ma pun nipis. Hukum dia ma asli juga. Tat, hamash. Tat. Lusya. Lam nipis, lam lembut. Lusya idgham syamsi. Lusya idgham syamsi. Syaya, sya itu hemburkan angin di celah-celah gigi. Sya. Ya tengah-tengah lidah. Tui, to tu huruf tebal. Jadi bila mana huruf tebal kita dah sebut, jadi dia kena terangkat pangkal lidah. Jadi ujung tengah po, tui, pu. Syayatinu ala, ain di tengah-tengah leher dia keluar dia. Lam ni sifat dia nipis dan sifat dia lencong. Mulk, la tu ma asli mulk. Mulk tu hukum dia izhar mutlak. Jadi bila hukum izhar kita kena baca jelas. Tak baca mulki sulai. Lai ni hukum dia harpulin. Lai ni kena baca lembut. Lai
dalam Fatihah. Ghairil, ya tu mati sebelum baris di atas. Sama juga, ya tu mati sebelum dia baris di atas. Sulai, baca bagi 1/2. Sulaiman, itu ma'arid dia sukun. Baca 5 harakat ataupun 6 harakat. Wa ma kafara wa ma manipis wa lembut. Ka hamash, fa muncungkan bibir atas, keluarkan angin bawah. Ka fa ro tebal, ro lencong. Ro ni dia punya disebut panggil insyirah. Insyirah ni maknanya lencongan. Ro ni dia berbeza dengan lam. Kalau lam dia di hujung ni, lencong sikit je. Tapi kalau ro daripada tengah lidah ni, tepi, bawa ke hujung. Ro kafara Sulaiman wala, la dah sebut tadi lah. Wala, lam nipis, lam lembut, lam lencong. Kinnasyai, nasya sama juga. Lusya idgham syamsi, sama aja. Nasya syayati, ma asli tu tebal. Kafaru, kaf hamas, fa muncung ke bibir atas, angin bawah, ru tebal. Nanna tu hukum dia idgham syamsi bi gunnah. Mana idgham masukkan nun ke dalam nun, syamsi kita syamkan alif lam, tak nampak, kita mataharikan dia, ada gunnah itu. Ada sedikit gunnah, jadi kadarnya 2 harakat. Nan idgham syamsi bi gunnah. Sasih tu idgham syamsi juga, tapi dia tak ada gunnah. Dia tak ada gunnah. Nanna tu idgham syamsi ada gunnah. Yang ni idgham syamsi, idgham masukkan sin ke dalam sin, kita syamkan, mataharikan alif lam. Sihra, ha pedas. Sihra, ra tebal. Wa ma, tu majaiz. Baca 5 harakat. Unzi, itu hukum ifa. Unzi tu ifa, hukum ifa. Sifat ifa samar-samar, hukum ifa baca dengung. Unzi, zaidi ujung lidah, langit-langit atas gigi. Alal, kita jumpa izhar qamari. Alal, jadi bila izhar, jangan kita baca lanjut, itu kena jelas. Alal, tak baca alal malakaini. Malaikat seorang. Kalau malakai ni 2 malaikat. Malaikat jugalah, tapi 2 orang malaikat orang ke? Orang lah kot, no? 2 malaikat. 2 orang malaikat. Morut bibir tu. Bukan bilaha. Ha ni dia keluar di pangkal leher. Ro getar, ro tebal. Tawamarut, tu ada hamash, hukum dia ma'arid sukun. Baca 6 harakat. Wa ma yu'allima, wa bulatkan bibir mulut. Wa sifat dia nipis, wa sifat dia lembut, ma sifat nipis, ma sifat dia lembut. Hukum dia ma asli. Wa ma yu'allima,
yu'allima, nipis. Tak mau tebal kan? Wa ma yu'allima, jadi pelik tebal kan. Tak mau tebal-tebal, dia nipis, huruf dia nipis. Min ahadin, min nun mati bertemu hamzah tu hukum dia izhar. Jadi hukum izhar kena baca jelas. Min ahadin, tak ada min aha. A di pangkal leher, ha di tengah-tengah leher. Aha, aha. Din ha tu hukum dia izhar hakiki. Izhar. Jadi hukum izhar kena baca jelas. Baca jelas. Hatta, ha pedas. Yaqula, qaf ni huruf tebal. Jadi bila huruf tebal terangkat pangkal lidah. La lencong, la nipis. Cuma la ni ada huruf mad, ada wanano tu hukum dia mad jaiz. Mad jaiz. Baca 5 harakat. Yaqula inna hukum dia wajib gunnah. Maka wajib dibaca dengan dengung. Kadar dengungnya tak kurang daripada 2, tak lebih dari 3. Innama nah pedas. Nah bukan nah. Nah lain, nah. Nufit nah. Fit hamash. Fit hama. Tak mau lantun fit. Fit na tunfa. Tunfa ni hukum dia ifa hakiki, tanwin bertunggang fa. Jadi sifat ifa sama-sama, hukum ifa baca dengung. Fala fa muncungkan bibir atas, angin bawah. Fala, lam lencong. Fala, cuma lencongan dia ni dia di hujung ni, di hujung. Tapi kalau ra dia di tengah. Ra, la, ada 2 huruf yang lencong, huruf lam dengan huruf ra. Cuma beza dia panggil syirah. Jadi kalau lam ni dia lencong di sini je. La, wala dha. Kalau ra, dia ambil daripada tengah ni. Buat sini. Minta maaf dia sebut ni, saya tunjuk ni. Dia ambil daripada sini. Sampai sini ra. Tapi kalau lam dia ambil sini je. Sikit je. Lencong dia. Dia panggil bacaan insyirah. Bacaan lencongan. Kita dah ingat jalan raya ada lencong. Huruf Al-Quran pun ada lencong tak? Jadi baca lencong. Taib. Mana? Wayat min mana tadi? Fayata'allamuna minhuma. Jadi nun mati dengan ha tu hukum dia izhar. Jadi hukum izhar kena baca jelas. Minhuma. Baca minhuma. Jelas. Bukan ma. Minhuma maliki yaumiddin. Yufarri ra lencong, ri, tebal. Wihi baru bibir nipis. Wihi bukan bi. Wihi ha keluar di pangkal leher. Ada ha dhamir, kemudian ada ya situ. Hukum dia mad
mat silah qasirah. Mat silah qasirah, iaitu mat yang dibaca dengan pendek, kadarnya 2 harakat. Dia berbeza kalau mat silah tawilah, baca panjang. Nanti kita jumpa, kita tengok mat silah. Ni mat silah qasirah. Waina ni hukum dia harpulin. Waina bukan baina, nipis. Waina nal tu hukum dia izhar qamari, mana izhar bulan. Ada alif lam kita nampak dan kita baca. Wainal manipis, yang baca ra tu tebal, jangan silap baca mim tu tebal. Tak boleh macam ma dulu nipis, bukan mar, tak mau. Jangan tebalkan mim tu tetap nipis, yang tebalnya ra tu, mar bukan maur. Kalau kita tebalkan ra tu, mim salah lah. Ra tu tetap tebal. Wazau wa bulat bermulut. Zai ni hujung lidah letak di langit-langit atas gigi. Zau hukum dia harpulin, dibaca dengan kadar 1,5 harakat. Wazauji tak boleh baca wazauji dia ada bunga dia. Jadi bunga dia tu 1,5 aja kadar dia. Wazauji, tak boleh wazauji. Wa ma hum manipis hum bi. Okey, malam ni kita jumpa satu hukum mim mati baca dengan ba. Nama hukum dia mim mati dengan ba, hukum dia apa? Iqlab itu tanwin dengan nun. Apabila nun mati ataupun tanwin baris dua bertemu dengan ba, hukum dia iqlab. Ini mim mati. Bukan nun mati, mim mati. Hukum dia ikhfa syafawi. Ifa syafawi, dia bukan hukum nun mati. Ni mim mati, mim. Apabila hukum mim mati bertemu dengan ba, satu je, ifa syafawi. Jadi ifa syafawi ni, ifa baca samar-samar, syafawi ni dibunyikan di antara 2 bibir mulut. Jadi cara nak sebutnya, kita buka bibir mulut, keluarkan apa? Huruf apa yang kita nak keluar? Ashhadu. Jadi huruf ha ni kena keluarkan. Tadi macam asyhadu alla, ini syadu, tak ada syadu. Jadi kita kena keluarkan huruf ha tu. Itu panggil ifa syafawi. Syafawi ni maknanya antara 2 bibir. Bagi dia keluar, bukan duduk kat dalam. Hum dia keluar kat dalam. Jadi keluarkan hum. Itu panggil ifa syafawi. Widharri, buat ni tepi lidah letak di garis bawah. Apa hukum dia? Mak lazim kalimi musaqqal. Bukan mustaqim. Nanti mak lazim mustaqim pula. Mak lazim kalimi musaqqal, bukan musang, musaqqal. Ipin kata musang,
Itu mustaqim. Mustaqal. Contoh dia waladdallin. Jadi kadar bacaan dia kena wajib baca 6 harakat. Tanglin dia tak apa 2 harakat. Waladdallin. Tapi dha tu kena baca 6 harakat. Nak kenal mad lazim kalimi mustaqal ini, ada huruf mad, ada awan nano, selepas tu ada sabdu. Saya ulang suara. Nak kenal mad lazim mustaqal kalimi ni, dia ada huruf mad, alif, waw atau ya, atas dia ada awan nano, kemudian diikuti dengan sabdu dalam satu kalimah. Itu kadar panjangnya 6 harakat. Tak boleh kurang. Dia tak ada excuse. Tak ada excuse. Wajib baca 6 harakat. Bidurri. Ada ra tu sabdu tekan. Bidurri. Njut. Sama juga waladdallin. Njut lin. Tak boleh waladdallin. Dia tak boleh sahaja je. Bila sabdu ni tekankan dia, njutkan dia. Yang ni kita njutkan ra. Kalau Fatihah tu unjukkan lam. Waladdallin bidarrin bihi masilah qasirah. Min a tu hukum dia izhar. Jadi kena baca jelas lah bila izhar. Min ahadin itu pun izhar juga. Tanwin bertemu dengan hamzah. Yang satu tu, yang sebelum tu nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi bila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar, ha, qa, ain, ghin, ha, hamzah, itu dipanggil huruf izhar. Maka wajib baca jelas. Ahadin illa bi'iz, illa la lencong, illa nipis lembut, bi'iz. Huruf zal ni kita kena sebut hati-hati. Dia tak boleh ada lantunan. Dia bukan lantunan. Tak mau bi'iz. Kalau saya dengar orang baca apa? Surah ayat kursi tu. Wasi'a kursiyus sama bi'izni. Dia tak boleh bi'izni, bukan bi'izni. Ada z. Dia macam qalqalah pula. Salah bacaan tu. Jadi huruf zal ni sifat dia nipis, sifat dia lembut, hujung lidah duduk di hujung gigi atas. Bi'izni, tak kau bi'izni. Walaupun kita baca hari ayat kursi tu, tapi banyak kita baca salah. Biiznillah. Nillah tu hukum dia idgham syamsi. Allah tu lah perlu jalalah baca 6 harakat. Jadi ma'arif disukun. Ha dia keluar di pangkal. Biizni. La ni nipit ni nillah. Di pangkal. Nillah. Mau. Wa yata'allamu. Waw nipis, ya nipis, ya tengah-tengah dia, ta belakang dia atas. Allamu, tunjukkan allamu. Nama yadurruhum wa yadurru, lanjut lagi. Ra tu ada sabdu. Mim mati tengah waw ni hukum dia izhar syafawi. Cuma izhar dia kuat, maka kita baca putuskan suara waladh ghairil maghdubi alaihim waladh. Ini sama juga. Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Hum wa. Putuskan suara. Yang fa tu hukum dia ifaq. Sifat ifaq sama-sama hukum ifaq baca dengung. Walaqad, wa bulat mulut, nipis, lam nipis, lam lembut, lam lencong, qa turut tebal. Dal mati itu qalqalah sughra.
Jadi lantunan kecil. Walaqad alimu. Jangan lantunan jadi tebal. Walaqad nipis bersahaja. Sebab dah tu nipis. Alimu, mu tu mak asli. Lama nish murkanangi celah-celah gigi. Taro bukan taro. Hamash. Taro ro tebal. Malahu maksilah qasirah. Fil fa muncungkan bibir atas, angin ke bawah. Fil tu hukum izah qamari. Fil ada huruf hamzah, ya. Sebelum huruf mat itu ada huruf hamzah, hukum dia mat badal. Fil kadang dua harakat. Khirati min kha tu hukum dia izhar. Hukum dia izhar. Bila hukum izhar, anda baca jelas, nyata, terang. Jadi kita min kha, sifat kha tu panjang. Kha ada dua huruf yang panjang. Dalam huruf hijaiyah, satu huruf kha, satu huruf ra. Min khala, lam nipis lam lembut, hukum dia ma'arif sukun. Min khalaq. Qalqalah kubra. Itu lantunan besar. Ini tadi qad khalaq. Walabi bibir hamzah di angkal, bukan dua-dua di bibir. Walabi kat sini. Walabi ingat ba kat bibir, hamzah kat ni, kat pangkal ni, leher ni. Walabi, tak mau walabi. Sama, si nampak gigi, manipis. Syarau, rau tu harpulin, baca satu sangat setengah, ada dia punya bunga dia. Syarau bihi. Ni kita jumpa satu. Hadamir bertemu dengan huruf mat ya, ada tanda panjang awan nano, kemudian diikuti dengan hamzah. Mat silah tawilah. Ini mat panjang, yang tadi pendek. Berapa harakat kita nak panjang dia? 5 harakat. Anfu ifaq. Husahum, ha di pangkal. Hum, bukan hum. Lau itu harpulin. Lau kena baca satu harakat setengah. Tak baca laukanu, lauka. Nu asli. Ya, ain sifat dia melambai. Ya'lamun. Ya, ain sifat dia mengalir. Ain sifat dia melambai-lambai. Lam tu nipis, lam lembut. Mu tu ma'arif disukun. Ya'lamun. 6 harakat baca. Ada soalan nak tanya? Ada yang tanya? Ada? Tak ada? Baik, tak ada, kita baca sama-sama, insyaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, Irak, iaitu Harun dan Marut. Padahal kedua-duanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cubaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari daripada kedua-duanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang lelaki suami dengan isterinya. Mereka tidak akan dapat mendaratkan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mendaratkan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahawa barang siapa membeli menggunakan sihir itu nescaya tidak akan dapat keuntungan di akhirat. Dan sesungguhnya sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahuinya. Baik, kita tengok sikit ibrah daripada ayat yang kita baca pada malam ini. Ayat ini yang kita baca malam ni, dia sambung daripada cerita yang sebelum ni. Cerita yang sebelum tu, ayat 101 tu, baru kita boleh faham. Di mana ayat 101 tu, walamma, dan tatkala ja'ahum, telah datang rasul min indillah. Ini rasul-rasul yang diutuskan, didatangkan daripada Allah SWT. Untuk apa? Musaddiqan, membenarkan lima ma'hum, membenarkan di antara mereka. Ini yang tak elok, ini yang elok, ini halal, ini haram. Itu datang rasul-rasul menerangkan dan membezakan di antara kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kitab daripada Allah, ini bukan kitab. Tapi mereka ini, mereka menjadikan kitab-kitab Allah itu wara azhuri, mereka tak kat punggung. Mereka tak pakai, letak kitab kat punggung. Yang mereka pakai itu ikutkan mereka. Ka'annahum la ya'lamu, seolah-olah macam mereka tak tahu apa. Ini perangai orang-orang yang kufur dengan Allah SWT. Jadi sambung daripada ayat kita baca tu, wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka itu wattaba'u, mengikut apa yang telah dibacakan oleh syaitan-syaitan masa zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, masa zaman Malik, itu Raja Sulaiman, pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka ikut syaitan. Sebenarnya Nabi Sulaiman itu dia bukan syaitan, dia bukan kafir, dia Islam. Semua Nabi-Nabi Allah Islam. Cuma syaitan datang putar belit. Syaitan tu menghasut. Walakin nasyayatin, dan akan tetapi syaitan itu yang kafir. Nabi Sulaiman dia tetap Islam.
dan mengajar manusia kepada sihir. Setan-setan ni dia pergi hasut manusia akan sihir, seolah-olah sihir itu berkuasa. Sihir itu ada memberi mudarat, memberi manfaat. Sebenarnya sihir ini tidak ada apa-apa pun kalau Allah tak izinkan, tapi itu yang diajarkan. Seperti mana apa yang telah diturunkan atas dua malaikat di zaman di negeri Iraq itu, negeri Babylon. Nama malaikat itu Harut wa Marut, dan tidaklah yu'allimani, kedua-dua malaikat itu mengajar min ahadin, tidak satu pun. Dua-dua malaikat ni tidak mengajar yang sesat. Hatta yaqula, sehinggalah mereka berkata innama nahnu fitnah, ini semua fitnah semua ni. Fala takfur, maka jangan ikut, kamu jangan ikut mereka ini. Jadi malaikat dua ni Harut dengan Marut ni kata, hampa jangan terpengaruh dengan dia, dengan syaitan-syaitan ni. Sedangkan syaitan-syaitan ini mereka itu cuma nak memfitnah tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada malaikat itu, Harut dan Marut. Fa yata'allamuna minhuma, dan mereka-mereka itu mempelajari minhuma, daripada kedua-duanya, dua malaikat itu, ma yufarriquna, apa yang membezakan bihi dengannya, bainal memisahkan. Yufarriq makna memisahkan antara suami isteri. Ini sihir. Sihir sampai hari ini ada sihir pemisah. Ada orang guna sihir pemisah, benci. Syaitan ni kalau tengok orang baik sikit, kalau suami isteri baik, dia kira cari jalan lah. Ada orang dengki dia, jadi pula tu. Yang pakai minyak dagu lah, yang pakai minyak senyonyong lah. Berkuasa ke syaitan tu? Syaitan tu tak kuasa, tapi dia pandai menipu. Kita pun terpengaruh. Wa ma hum bidarrin, dan tidaklah mereka itu ahli sihir. Ahli sihir itu tidak dapat memudaratkan. Bidarrin, tidaklah ahli sihir itu dapat memberi mudarat apa-apa pun bihi, bihi dengannya, min ahadin, daripada apa satu pun, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan, jadi. Kalau Allah tak izinkan, buatlah macam mana, sihir itu tidak beri manfaat. Zaman Nabi Musa macam juga, sihir-sihir datang dibuat oleh tongkat-tongkat jadi ular, itu sihir. Maka Allah ciptakan Nabi Musa pula bukan sihir, dia mukjizat. Lempar tongkat jadi ular juga, telan semua ular-ular yang disihirkan, kalahlah. Jadi Allah tak izinkan. Wa yata'allamu, dan mereka itu mempelajari ma apa-apa yadurruhum wala yanfa'uhum, yang memberi mudarat dan boleh tidak memberi mudarat. Apa yang boleh mudarat, apa yang tak mudaratkan. Belajarlah. Nak yang baik, ikutlah yang baik. Tak nak yang baik, ikut yang tak baik, syaitan lah. Sekarang ni mereka ni ada dua pilihan. Satu ikut malaikat, satu ikut syaitan. Malaikat ni ada dua, iaitu Harut dan Marut. Syaitan ni banyak. Syaitan banyak. Walaqad alimu, dan demi sesungguhnya mereka itu telah mengetahui. Bukan mereka tak tahu, sihir tu bukan daripada Allah SWT. Sihir itu ada tipu daya, mereka tahu. Tapi mereka belajar juga. Untuk apa? Ishtarahu, untuk mereka menjualnya, nak cari keuntungan. Dulu kat kampung saya ada agak tu, tapi dia tak pakai sihir, dia pakai hantu ayah. Hantu. Mana budak-budak kecil kan, dia pergi rumah orang ni, lepas tu budak tu menangis, pergi panggil dia, bayar RM3. RM3 dulu. Elok lah. Saya orang jenis jahat juga, pergi nak tengok dia, ngintai dalam rumah dia tu, dekat tiang seri tu, dia letak air satu baldi. Air tu kering, syaitan tu makan. Lepas tu saya intai lagi, tengok dekat atas tiang tu
ada kepala lembu, kepala kebau keliling tiang tu. Jadi syaitan tu duduk jilat minum air, jilat minum air. Secara nak belah syaitan. Untung kan banyak pun, RM3, RM4 je. Dulu RM3 je. Ambil kacau rumah budak ni, kacau rumah ni. Lagi kalau semalam ada 3 orang dah RM9. RM9 masa tu 20 sen pun kira dah besar tu. RM1 tu dulu kan. Dulu dapat RM2, RM3, macam dapat RM20 tu. Semalam dapat RM20. Ingat lagi nama-nama dia orang tu, tapi saya nak sebut nama dia orang tu. Semua darah semua dah. Ada 3 orang. 3 orang yang belah hantu ni. Rumah dia tak nak buka tingkap. Tapi kami ni jenis nakal, pergi duduk intai ke. Kata jahat dengan syaitan ni, berani kan. Alah, dia pun takut kan kita. Syaitan ni sebenarnya dia takut dengan orang. Dia takut dengan orang. Lepas tu bila kita berani, dia takut. Macam kita pada Ustaz Arun kata, macam kita mandi sungai, datang orang gempar kita ambil, dia kejar kita lari, kita takut. Tapi cuba kita berani tak, ambil kayu kejar dia pula lari, yang nak gempar kita tu. Dia kena macam tu. Syaitan macam tu juga. Kalau kita takut, dia kejar. Kalau kita berani, dia lari. Saya pergi tidur, orang kata tidur dekat mihrab, dia angkat turut, dia angkat tahu bawah, dia tak angkat pun. Cuma saya pernah dibaling dengan batang kriang, bunyi tengok jatuh sungai. Jatuh dalam sungai. Syaitan tu baling. Nampak dia kat alang bergantung-gantung, dia pun tembak. Tak lut syaitan ni. Tembak tak mati. Dia balingkan panah. Tuhan panah peti je. Ini zaman orang dulu-dulu. Tapi semua dah tak ada dah tu. Semua dah mati semua dah. Tapi nak mati pun kena buka bumbung baru mati. Belah sangat. Kita pun nak belah boleh, senang je. Tak boleh. Nanti orang buat korban, nanti pergi cari kepala lembu, balik paku kat tiang. Lepas tu 3 petang pergi menjerit kat ujung-ujung kampung tu, menjerit kuat-kuat. Ataupun suruh budak-budak menangis bagi menjerit dalam rumah, menjerit kuat-kuat. Dia main. Nanti bersabar, nak apa? Aku boleh tolong. Mula dia bagi perkhidmatan tu. Lepas tu dia minta. Tu kata Ustaz Arun, siapa nak belajar? Belajarlah, tapi saya tak belajar pun. Saya tak ambil pun syaitan tu. Kalau siapa nak kawan dengan syaitan, pergi kat ujung kampung tu menjerit kuat-kuat 3 petang. Nanti dia main malam. Nak minta pertolongan apa? Tak berani. Buat bukan susah. Cara nak kawan dengan syaitan. Macam mana lah nak kawan, macam mana nak buat kawan. Itu cara dia. Jerit, lepas tu dia main, dia tanya ada apa, minta tolong apa. Dia kawan lah. Lepas tu dia minta balik. Dia minta telur apa, telur ayam tak apa, minta telur orang. Nak bagi ya. Dia pergi Ramli buat cerita tu kan. Jadi mereka ni tahu bahawa salah, tapi mereka nak cari ishtara, nak membeli malahu dengan hartanya fil akhirah, pada hari akhirat tadi, daripada keuntungan. Dia sanggup keluar duit beli, nak buat sihir semata-mata nak cari keuntungan dunia, tapi akhirat mereka rugi. Walabi sama ishtara, maka seburuk-buruklah apa yang mereka jual beli tu. Cari syaitan tadi, dia bersahabat dengan syaitan tadi. Anfusahum, pada diri mereka. Tak ada baiknya berkawan dengan syaitan ni. Banyak lagi orang boleh berkawan. Tak habis dengan jiran sebelah, jiran depan rumah pun tak habis lagi. Belakang rumah pun tak habis, nak berkawan dengan syaitan buat apa? Laukanu ya'lamun, jikalau mereka adalah mereka itu mengetahui bahawasanya tak ada faedahnya kita berbaik-baik berkawan dengan syaitan ni. Ini syaitan dengar saya cakap ni. Kalau dia berani, dia datang rumah saya malam ni. Oh, hang bagi tahu kat depa tu. Saya tak takut. Ingat dia tak dengar.
Jangan takut dengan dia. Kalau takut nanti dia datang. Engkau ni pandai asuk orang tu, tak bagi takut kat aku tu. Saya cakap kat dia balik, aku tak takut dengan kau. Kau datanglah rumah aku malam ni. Wallahu a'lam bissawab. Mana tahu malam ni dia datang tu. Cakap dia aku panggil Ustaz Nasir datang juga. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Kita sambung datang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallu ala nuril ladzi yaraja as-sama ya fawza man ya fawza man salla alayhi wa sallama. Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa mala al-akwan mala al-akwan Habibi Muhammad 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 khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.